Ramai ada senarai hitam dengan PTPTN. Saya nak bagi tips kepada anda macam mana anda nak selesaikan masalah anda yang mana anda dah tak bayar beratus-ratus bulan, tuan-tuan. PTPTN satu-satunya hutang yang boleh direkodkan sehingga ke ratus-ratus bulan dalam rekod Sikris. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu anda sebenarnya, tuan-tuan, kalau anda blacklist sebab PTPTN, masalah Sikris anda boleh saja keluarkan anda punya akaun KWSP untuk menyelesaikan hutang itu, tuan-tuan. Kalau anda tak mampu pun, sebenarnya PTPTN boleh saja untuk membuat restructuring, tuan-tuan. Bayar separuh saja untuk anda membuat restructuring. Ataupun, tuan-tuan, ada yang lebih baik, mungkin anda boleh cuba untuk mohon sehingga ke bayar suku saja dan membuat penstrukturan semula komitmen untuk PTPTN itu. Yang penting anda bayar, tuan-tuan. Kerajaan dah bagi banyak laluan, hanya kita saja yang nak atau tidak untuk membuat bayaran itu, tuan-tuan. Dan harus diingat, tuan-tuan, hutang PTPTN adalah tanggungjawab kita yang wang itu perlu digunakan untuk generasi seterusnya untuk menyambung pendidikan mereka. Tuan-tuan, itu saja, tuan-tuan. Seperti biasa dengan Mailun, pinjaman anda menjadi lebih mudah.